Okey, kita combine pula dengan start stop dengan auto hold. Sini nak onkan start stop untuk Pro 2 Alza Advance. Traffic light merah kan. Cara yang betul pakai dia. Okey, stop, enjin mati, auto hold, kaki boleh angkat. Lepas tu gear tukarkan pergi kepada N. Okey, nak startkan balik, start kereta, alihkan pergi D. Kereta dah start, jalan je, alihkan pergi D balik. Okey, semoga bermanfaat. Tapi saya jarang jugalah guna start stop ni, sebab kalau guna start stop ni aircon akan mati juga. Kita padam lah. So padam dia. Okey, padam dah. Kita guna auto hold sahaja.